Hai, Assalamualaikum, salam sejahtera. Hari ini 27 Jun 2025 bersamaan 1 Muharram. Ya, selamat menyambut Ma'al Hijrah. Ya, semoga semua dalam lindungan Allah Ta'ala. Jadi saya berada di kebun halia yang telah berumur 5 bulan lebih. Dah lebih pula 5 bulan. Takkanlah nak sebut 5 bulan lagi. Hari tu dah 5 bulan kan. Okey, jadi hari ni saya nak tunjuk perkembangan benih bawang. Nampak dah kan? Benih bawang yang saya semai pada 20 hari bulan Jun. Bermakna hari ni 27. So, perkembangan pada hari ke-7 setelah semai, inilah dia. Dah naik 2 inci. Nampak kan biji benihnya tu di hujung-hujung. Dah ada yang tercacak dan masih ada yang terlipat. Terlipat itu normal. Memang pertumbuhan bawang memang macam tu. Okey. Kalau nampak ni, saya semai hari tu berbaris tau. Saya buat kolom pula. Saya buat alur. Jadi saya tabur. Ni benih bawang merah berumur 7 hari setelah semai. Ni pun sama. Pada asalnya memang ada line kan, tapi apabila ada lebihan benih hari tu, saya pun main tabur lah. Tu yang dia tak jadi line sangat tu. Tapi basically-nya dia line. Nampak Inilah perkembangan bawang merah. Abang Edi nun kat ujung sana. Okey, jadi bawang merah ini akan ditanam pada umurnya 30 hingga 35 hari setelah semai. Baru kita pindahkan ke dalam polybag yang kosong. Polybag kosong ada di sebelah sana. Jom kita tengok Abang Edi. Okay, kita ada 3,000 polybag. Kunyit pun ada sini. Kunyit. Okey, di sini sama jugalah kami tanam 1 polybag 2 umbi. Kalau anda nak banyak umbinya, nak cepat penuh, tanamlah 3 ke 4 umbi. Nampak ni kan? Ni 2 umbi lah ni. 1 kiri, 1 kanan. Macam tu lah. Okey, kalau yang ini baru berumur 3 bulan. Ni 3 bulan. Sebab kami memang buat peringkat supaya teratur lah kita punya hasil tuaian tu. Ini setinggi pinggang saya ni. Setinggi pinggang. Semuanya terisi. Semuanya terisi. Boleh tengok semuanya terisi. Tak ada yang kosong. Kalau kosong Abang Edi akan asingkan. Tapi tak ada yang kosong. Penuh semua. Okey. Hati-hati kalau lalu di wet mat ni, kalau selepas hujan, memang licin. Licin gila. Ni saya terlupa yang licin ni. Jadi saya melaju. Hari tu dah tergolek dah. Okey, nampak pembahagian 2 umbi tu. 1 umbi, 2 umbi. Kiri kanan kita tanam. Ni 1 umbi. Sebab ada yang kami tanam 1 juga. Benih tak cukup. Benih mahal. Yang ni rebah ni. Kena angin. Tapi biar je lah. Dia memang dah tumbuh macam tu. Okey, saya janji nak round kebun kan. Ni saya round lah ni. Ini umur 3 bulan. Dekat sini pun ada lagi. Yang ni abang dia dah tuai gitu, dah kosong. Ni pokok kelapa. Ni dia. Hai Abang Edi.
pusat. Naikkan sikit. Saya suruh abang dia tutup pusat dia. Aurat. Kan tergoda orang. Inilah rupanya Abang Edi. Okey, kalau masuk ke Kampung Tumang, jumpa 2 buah jambatan. Jambatan kedua akan nampak langsung pemandangan indah kebun halia ni. Lurus besi-besi tu dipasang oleh Abang Edi. Tengok lurus. Boleh nampak Dia tak bengkok-bengkok. Kalau bengkok-bengkok kan yang belah sini kan nampak keluar, ada yang keluar, ada yang ke kiri ke kanan. Ni tak. Dia nampak. Ni nanti kita akan tanam bawang. Kita tambah lagi polybag. Tanam bawang. Ini adalah halia bentong berumur 5 dan 3 bulan. Kami memang tanam berfasa supaya menjualnya tu bersambung lah. Maknanya tak putus. Lagipun kami bukannya tolak ke pemborong. Kalau pemborong tak cukup 3,000 polybag ni. Sekurang-kurangnya 10,000 Kalau tak terkejar order. Tu nampak motor lalu. Jadi siapa masuk ke Kampung Tumang, jumpa 2 buah jambatan. Jambatan 1, jambatan 2. Jambatan kedua tu dah pandanglah ke kiri. Maka nampaklah Abang Edi yang tak berbaju ni. Saya tak nak kamera tu dekat sangat sebab Abang Edi ketan. Dia pakai legging. Kan ada yang cakap saya tak belikan Abang Edi baju. Itu masalah tu. Okey, kawasan sini Abang Edi sedang ratakan dan tambak tanah untuk dijadikan level juga, menyambung lagi penanaman vertigasi ni. Sebab kita ada besi lagi ni, besi galvanized ni kita ada lagi di store. Nanti akan sambung di sini. Kita akan penuhkan. Dulu kami tanam cili dekat sini, konvensional. Tapi setelah ada Kerana Sejati Madani, kami tanam halia di sini mengikut prospek yang diminta lah. Jadi kami kontrak Sejati Madani bersama komuniti. Itu sungai. Sungai itu dah ke sana dah. Dari jambatan, sungai dah ada ke sana. Sebab sini hari tu ada datang excavator JPS, tambak ke sini supaya sungai tak ke sini lah. Kalau tak tu roboh ni. Cuba tengok video saya yang dulu. Ni daripada sebaris dengan buluh dah sampai dah ke sini. Jadi kuranglah tanah ni. Keluasannya dah kurang sangat.